Okay, atas. Selamat. Tak ada nak cakap lagi. Ha, Buat apa hari ni? You baru ni kita nak pergi Mega buat ada event. Sekarang ni Pahang ada banyak event. Kuantan nak Pahang Daru event eh? Betul. So kita orang nak tunjuk betul ke tak? Betul, tapi kita tak dapat nak pergi semua. Tak silap ada dalam berapa 5 ke 4 ke 6 itulah event. banyak minggu ni. Jadi sekarang ni ada kat Pahang, kat Kuantan ni AZ, event AZ kat sana Teruntum. Lepas tu kat mana? Dekat Kota Sah ada. Kuantan juga. Dekat Negara 188 ada pasar lokal. kita ada orang konsep try lah. pergi mana yang boleh kita orang pergi. So, jadi Kuantan memang jam lah sekarang. Nak cari parking lah banyak. Jadi kita orang terpaksa parking jauh sikit dengan tempat kita nak pergi ni. Jadi apa guys? Kita orang akan bawa orang tengok sana. Assalamualaikum Wan di masa hadapan di sini. So untuk buat apa je kali ni aku akan voice over je. So event yang first kita orang pergi ni nama dia Mayday something, tak ingat. Okay, aku dah ingat dah, Rocket Mayday. So untuk minggu ni ada event Rocket Mayday. So Rocket Mayday ni event apa? So event ni dia basically untuk peminat-peminat Vespa, motor Vespa tu. So diorang ada himpunan di sini. Diorang akan tunjuklah motor-motor diorang semua. Dan selain itu ada juga barang-barangan bundle seperti yang aku tengok sekarang ni, macam record, ada vinyl, lepas tu ada baju-baju, macam-macam lagi lah yang relate dengan motor-motor pun ada, macam helmet. Yang tak relate pun ada, macam mainan-mainan Hot Wheels, semua ada. Okey, ni salah satulah motor Vespa yang diorang tunjuk. Ni kat dalam, yang kat luar ada banyak lagi ni diorang tunjuk. Yang versi moden ada, yang versi klasik pun ada. Aku tak tahu sangat pasal motor Vespa ni, so maafkanlah. Oh, yang tu pun ada kat dalam tu. Yang tu macam custom kot. Yang bukan brand Vespa pun ada, nanti kita tunjuk je. Ni tak tahu brand apa. Lepas tu yang ni ada jual helmet juga. Helmet, aku tak bawa motor, so tak belilah. Macam-macam warna ada dengan corak. Kalau aku ada motor, aku beli sebab smart kot. Okay, ni pun ada komik-komik macam saya kata tadi, ada mainan-mainan Hot Wheels apa semua. Barang-barang standard yang akan dijual lah kat sini. Kat luar ni pun ada gerai-gerai jugalah, makanan, vendor-vendor lokal-lokal punya lah. Tapi macam kita orang shoot video ni, event ni minggu ni je. So kemungkinan kalau video ni dah post, event tu dah habis lah, dah tak ada. So
korang tengok lah, kita orang je nak tunjuk je apa yang kita orang buat minggu ni kan. Ni yang motor Vespa dia orang buat himpunan lah. Ni yang RZ tu. Dia orang kat Serambi Teruntung, kita orang kat RBG. Mana sekarang ni? Kita balik di Kota Sas. Kota Sas ada benda kan? Event kedua kita yang sempat kita pergi. Ha? Apa nama dia? Seni apa? Something nanti kita orang akan letak dulu. Apa nama event? Kau tunggu lah tengok ni. Okey, tengok lo. Macam mana apa ni? Makan benda ni? Baik. Tunggu nak asal benda ni. Ini rojak. Okey, ini event kedua yang kita orang pergi. So lepas Zohor tu kita orang pergi sini dekat Kota Sas. Siapa yang pernah tengok video kita orang yang sebelum ni tahulah. Ni dah banyak kali kita orang pergi kat sini. So nama event ni Street Market tak silap. So dia ada jual-jual juga macam barang-barang lokal, vendor makanan. Siap ada gerbang, korang boleh lalu. Dia ada aktiviti juga kat sini macam warna, ada jual craft tangan. Memang ramai lah orang time ni. Belakang tu ada air. Aicha ada. Anak Aicha. Dari mana ada? Pergi makanan kat sini. Boleh. Di kawan nak beli apa? Aicha tu bila-bila masuk. Kau nak minum apa? Kenapa awak tak dulu? Apa? Kita tak dengar. Ha? Kita tak dengar. Memang tak dengar. Asal anda bukan tinggi. Kalau nanti cakap balik. Alright. Terima kasih ya. Terima kasih. Oh my lemon. Macam sikit tak apa. Itulah sikit. Oh payah orang kan. Tadi dia suruh tak gula. Gula kau minta sikit je lah. Tapi kalau nak tambah datang lagi. Aku rasa
Rasa oren betul lah. Dia pakai oren betul. Mana? Kurang. Sebab gula tadi kau minta sikit je tak. Lepas tu dia kata kalau nak tambah gula datang balik kan dia. So tambah gula. Tapi buat asam lah kot. Tapi okey je. So ada apa je kat sini jual? Macam-macam tu. Makan, makanan, minuman, lepas tu ada aktiviti kek warna kat sana. Kalau warna belah sana pula ada jual baju. Kalau nak bawa keluarga jalan kan, boleh hantar kat sini. Ni pun kat Rasik ni pun boleh jalan lepak-lepak. Ni memang santai. Jual dia dekat Rasik. Event kat Tasik, event kat Tasik dekat Kesah ni. Jadi 2 event je lah kot yang kita buat. Kita datang satu kat Mega, satu lagi kat Kesah. Okay, dekat nampak dulu. Jadi apa-apa kita makan dulu, minum dulu kan. Ni air oren. Masih beli apa lagi? Chicken tender. Ni macam ni kot. Tender spicy honey. Pedas manis lah. Nak ambil original macam ni pula. Nak biasa sangat original kan. Rasa spicy punya. Okay, ini pula ada fries, shake fries RM7. So 5 minit. So kita orang datang nak support lah peniaga-peniaga sini. So ada beberapa hari sampai Ahad lah. Sampai Ahad, sampai esok. Jadi sampai esok 3,000 dah. 3,000 dah. Yalah esok lah. Jadi korang mana yang ada konten, yang berada jauh-jauh tu nak datang konten, mari datang. Okay? Tapi bagi aku, kalau datang sini sekali-sekala boleh lah. Betul. Tapi event ni kan sekali-sekala pun. Tak semua lah. So guys, kita orang makan tu. Okay guys, kita orang baru lepas settle maghrib dan kita orang dah habis lah event jadi pun. Tadi lepas habis event dekat Kota Sah tu, kita orang pergi solat maghrib kat Kota Sah ni, kat Tasik ni. Dua event kita orang pergi ni. Satu kat Mega, satu kat Kota Sah. Dah penat lah. 3 lebih lah. 3 lebih ni. Tak sempat lah harga tu. Betul. Tu je lah yang kita orang pergi. Satu kat Mega, satu dekat Kota Sah ni. Boleh lah dekat Mega. Dia ada macam Vespa punya show apa semua. Korang boleh tengok. Dia jual barang bandar ada situ juga kan. Korang boleh gotong bawah tengok barang bandar. Beli baju. Kalau korang minat motor Vespa boleh lah. Dan kalau korang peminat ni apa motor tu? ES5 kan? Kalau minat motor ES5 pergi dekat Samsung Untung. RZ? Sorry, RZ. Astaghfirullahaladzim. RZ pergi kat Samsung Untung. Okay. Tapi minggu ni lah. Minggu ni lah. Video apa lah. Tapi nanti tak tahu video ni apa di event tu dah habis lah. Betul. Sebelum ni sama juga. Tapi tak purpose juga. Lepas tu kat Kota Sah tu lebih kurang. Kalau korang tahu suka duduk konten tu, kalau korang tahu event Pasar Sera apa semua tu lebih kurang. Betul. Dia jual makanan lokal, barang-barang lokal lah. Sekali-sekala support orang. Tu lah. Tak ada apa sangat. Nak pergi tempat lain tak sempat ada nak buat lah. Tu lah yang kita orang buat untuk hari ni. Rasa penat. Nak balik guys. Nak baring ada kata lah. Penat lah. Penat lah kaki berjalan. Kenyang pula kenyang. Jadi guys, korang buat apa aja hari ni? Ke pergi event. 2 event, satu kat Mega. Betul lah, Kuantan dari event. Kuantan dari event. Tapi insyaAllah minggu depan ada lagi event yang kita orang nak pergi. Yang aku pula. Dah? Event apa ni? Tak ingat lah. Kalau nak tahu. Khusus lah. Kalau nak tahu korang tengok video tu. Boleh shoot je. Ada dekat komplek Teruntung tu dia buat event. Okay. Kan? Okay. Jumpa korang. Jangan jadi orang kan. Jadi korang
Dah boleh cakap? Last untuk cakap dalam dia? Apa? Tak larat. Tak dah, semua dah penat lah. Guys, buat apa hari ni? Buat apa je hari ni guys, kita orang buat. Jadi korang buat apa je hari ni? Sila tinggalkan komen kat bawah lah tolong like dan subscribe, tekan butang notification itu pun kalau video tu muncul lah apa ni. Okay guys, peace and love.